Hari ni plan nak buat recovery ride. Hari tu baru lepas buat 300 kan. Tapi tengok dia punya route ni 180 km. Lalu bukit-bukit pula. Aduh. Ni recovery ride ke scam ride ni? Dah macam scam ride dah. Aduh. Tak lah. Kita pergi ke Seremban. Pas pergi ke Seremban, kita nak pergi ke bukit mana nak pergi ni? Berapa bukit? Ikut orang ni bang. Ikut je? Oh, kau lagi hebat kau ikut je eh? Tapi matahari orang Melaka je kak. Matahari memancau. Oh, mau mancau eh? Bukanlah anak lagi eh? Aduh, hai. Bukit Mantin. Kita ke Seremban. Lepas tu Bukit Putus. Lepas tu bukit ke Kuala Pilah. Kuala Pilah balik ke Bukit Tangga. Bukit Tangga, Bukit Mendom, Lenggeng. Okey lah. Kita pelan-pelan saja. Tak payah push-push. Asal habis. Kita pusing-pusing Negeri Sembilan ini. Okay, let's go. Cantik juga view area-area Nilai Mantin ni. Kadang-kadang kat tempat kita tak perasan dia punya lawa dia. Orang lain kadang-kadang lebih perasan. Dari sekala kita tengok keindahan Okay, ini ramai juga ni. Ada 7 orang, 8 orang ada ni. Ni geng-geng Nilai. Campur-campur Nilai, ada grandpa daripada Banting. Wah, dia lagi dahsyat. Dia kayu daripada Banting sampai sini. Banting ke sini pun dah 40 kilo. Tak tahu dia makan apa. Boleh kuat macam tu. Kata dia makan karipap. Wah, cantiknya. Subhanallah. Kita menyusuri Pekan Mantin. Mantin pagi-pagi kereta banyak sikit lah. Kena hati-hati. Tak perlu laju-laju. Tengok kadang ada kereta nak keluar ni, bahaya sikit. Morning. Pelan-pelan. Sini ada jual kuih. Ada jual air kelapa sini. Semua orang baru memulakan pagi. Ada pergi sarapan, ada pergi beli barang basah. Di pagi Ahad kita aja pergi kayu. Ada gereja. Depan tu pun ada gereja juga. Selamat jalan, jumpa lagi. Baru keluar Pekan Mantin. Kita menuju ke Seremban. Mantin ni dia terkenal dengan durian. Tapi dia durian kampung lah. Kalau musim tu banyak durian bukit dia panggil. Okay, depan sikit ada bukit. Ada orang panggil Bukit Stol. Ada orang panggil Bukit Mantin. Hai. Bukit ni okey lah, gradient dia tak teruk sangat. Pelan-pelan je naik. Kalau tekan penat lah.
Kalau santai-santai tu okey je. Right. Neng. Okay, ni belok kiri boleh pergi ke Bukit Puyo. Bukit Puyo orang panggil Bukit Tikui. Mau atas sana tu. Kalau sana menuju ke Lengging. Lagi kita balik ke sana. Kita pergi ke Seremban. Pusing balik ke Lengging, alright? Ni bahu jalan ni bahaya sikit. Hati-hati. Dia tinggi bahu jalan dia. Anjing beratur je. Bagus. Ni well educated punya anjing, tak kacau orang. Kita sampai ke Bukit Stol. Dia naik bukit ni jangan terikut-ikut pace orang lah. Kita pasrah lah. Mesti ada orang lagi laju pada kita. Terima je. Depan pun tak apa. Kita kayuh pelan-pelan. Ikut pace kita. Nanti sampai. Jangan tekan sangat. Kadang kita tekan tu, lepas tu tak larat lagi nak balik. Balik jauh lagi. Okey. Ni dah start naik Bukit Setol. Okey naik bukit tak larat nak ambil video. Bye bye. Kami laju ke budak-budak ni. Naik bukit tekan ya. Kita orang tua duduk belakang. Orang muda duduk depan. Tapi kat bawah. Okey, dah nak sampai. Ni macam biasa lah. Sampai flyover ni habis lah. Sikit lah. Okey, siap. Bukit yang pertama. Mana budak-budak ni? Kat depan. Okey. Kita pergi ke Seremban. Dia turun sampai Seremban. Okay, kita sarapan dulu. Sarapan kat Seremban. Lepas tu shoot. Pergi ke Bukit Putus Alright. Let's go. Ya, kok peladi. Kita dah sampai Seremban. Bandaraya. Oi, pasal kuat ni. Baik-baik lah. Oi. Pagi-pagi dah buat kecoh. Bandaraya Seremban lah. Kita dekat Ibu Negeri Negeri Sembilan. Pergi cari sarapannya. Baru kayuh 35 kilo dah lapak ni. Macam mana? Okey jalan dulu, bye-bye. Ini 9 Coffee Merchant. Itu dia. Tempat paling selamat sekali nak cucuk duit. Ada guard jaga. Misai tebal lagi. Ni orang putih. Siapa nak cucuk duit, cucuk sini ya. Okey, pit stop pertama. Restoran Negeri. Tak tahu apa yang sedap sini.
Kita tengok nasi lemak ke apa ke. Apa yang ada makan dulu lah. Makan apa Grandpa? Jom. Apa menu? Nogori. Cari apa? Karipap lah? Mesti. Wajib lah. Dia mesti ada karipap kan? Ada karipap. Kami laju naik bukit. Okay lah, kita makan dulu. Paksen Seremban. Dulu ni tempat outing dulu ni. Sekolah teknik Tunku Jaafar dulu. Tempat kami outing dulu. Sini ada NW ni pun dah lama NW ni. Dulu meriah, ada tempat main lah apalah. NW Seremban. Nah, Grandpa. Ni kampung dia kampung Seremban. Semua jalan dia tahu lah. Okey. Nak pergi Bukit Putus. Dan Kuala Pilah. Right. Pelan-pelan lah, baru lepas sarapan. 36 km. Alright. Center Point. Saya ingat dulu zaman-zaman sekolah tu. Rajin main outing kat sini. Sekolah teknik Tunku Jaafar. Outing pergi situ main snooker lah, apalah zaman-zaman tu. Sekolah kat depan tu sikit, tak pergi ambil gambar sekolah. Ampangan. Oh, nostalgic kat sini. Zaman-zaman sekolah tu. Dulu malam-malam selalu fly main sini. Dapat cari apa? Cari apa nama? Pattaya gemuk. Oh, zaman dulu famous. Pattaya gemuk, sedap betul makan malam-malam. Ada ucapan sikit. Ni kaki scam ni, kaki scam. Cik, ditunjuk kat orang depan. Sekolah teknik Ampangan masuk kanan ni. Dulu sekolah kat sini tanah tumpahnya air mata. Kena rotan dengan cikgu. Apa suruh ketegak. Zaman-zaman form 4, form 5 dulu. Dalam tu. Depan ni sekolah menengah. Rayuan nostalgia. Ha? Oh, nostalgia. Teringat balik lah, kena rotan dulu. Okey, menghampiri kawasan pergunungan. Kita nak sampai Bukit Putus. Tengok depan tu bukit. Apa yang putus tak tahu. Wayar putih ke, urat putih ke. Dia tulis bukit yang putih. Bukit dia duduk bersambung ya. Apa yang putih pun tak tahu. Alright. Bukit putih. Apa yang putih? Putih nyawa. Putih nyawa, bukan wayar putih Jangan. Aduh. Ini semua kaki tekan ni, biar dia orang duduk depan ni kaki tekan ni. Ni dah siap pasang tanduk ni. Siapa nak ditanduk pun tak tahu ni. Okey, dah sampai. Dah sampai ke Bukit Putus, Bukit Putus. Tu dia. Sampai sini kena putuskan sama ada nak terus atau nak patah balik. Siapa berani putuskan ke depan. Sana jalan lama. Jalan lama dia kata tutup. Kita test. Jalan baru ni lama tak lalu sini. Last time lalu sini masa Odek ada lalu sini. Dah lama lah. Okey. Pelan-pelan lah. Slow-slow je, tak payah laju. Tengok budak-budak ni tak berhati put. Dia suruh orang tua 62 tahun tarik.
grandpa duduk kat depan tu. Yang lain ikut je. Itu tandanya age is just a number. Bukan main kuat ke dia tarik. Kita ikut pun penat. Dia nak break away lah. Okay. Jambatan. Nanti hutan. Boleh tahan juga panjangnya. Bila nak turun ni? Manjat. Anda sedang menyeberangi jambatan kedua tertinggi di Malaysia, 48 meter. Jambatan kedua tertinggi ya. Seberang aja, jangan terujun. Tinggi tapi panas. Okey, lagi sikit nak habis. Rasanya lah saya lepas jambatan ni dah naik sikit lepas tu turun. Sampai bersin lah member. Orang panas dia sejuk, bersin dia. Tak ada rasa lah tu. Ni kena bukit tinggi lagi. Okey. Boleh turun ni lepas ni. Bendul. Sudah naik mesti kena turun. Sini ada sungai ya. Ulu Bendul. Siapa nak mandi, rehat-rehat, bukitlah, boleh bukitlah kat sini. Okey. Berhenti di grup sekejap. Adek. Main laju lagi ni hero-hero ni. Mampu ikut depa. Naik bukit laju, turun bukit laju. Bilanya yang slow depa ni. Okey, Ulu Bendul. Ulu Bendul Nampak jap. Lagi kita sambung balik. Okey. Lepas ni pergi ke Pilah Pilah nanti kita pusing balik ikut Bukit Tangga. Naik tangga di Bukit Tangga Lepas tu balik ikut Mendum. Okey, bye-bye. Sekarang pukul 10 pagi. Baru 50 kilo. Awalnya rasa pokok jambu ni. Cantik dan tanam. Subhanallah. Di 9 pun ada sawah padi tau. Ingat Kedah je kan ada. Di 9 pun ada.
Mana ni? Teraci ya. Perkampungan budaya Teraci. Masuk kanan pergi Seri Menanti. Kita nak pergi terus. Terus. Kedai makan Ain. Jalan dulu. Jelapang padi. Tu dia. Kampungan budaya. Di daerah Kuala Pilah nanti boleh main melawat sini. Padi elok menghijau ni. Cantik sini. Tengoklah sana. Kayu pun seronok Penat tak terasa. Iyalah tu, penat tak terasa. Penat juga. Tapi ada view Okey. Paneh ni dia panggil pula moh kena cendol. Cendol bawah pokok 796. Dia panggil kena berhenti. Tempat kena tengok. Kat mana ni cendol bawah pokok? Sekali rasa teringat-ingat dibuat Kita nak tengok teringat tak teringat cendol ni. Ni kat mana ni Ni. Kuala Pilah Kuala Pilah atas kampung apa tak tahu. Tiba-tiba ada cendol, terpaksalah berhenti. Kena cendol. Teringat-ingat katanya. Wah, tengok kasut member lawa. Si kasut dia. Kasut barulah. Dia sini di sini. Pernah nampak tua. Rasa sampai tinggi betul. Cukuplah nak tanya sikit ni. Okey tak Kemak? Sedih betul lah. Sedih kenapa? Baris lah. Susah betul lah jumpa dia. Dah jumpa dia sekejap dia terus balik. Itulah. Dia cut shot pandai dia shortcut. Aku cakap lebih kan orang kata aku gay. Alamak. Daripada hari tu aku kan sakit jantung. Dia cakap dah jumpa aku lah. Situ pun dia scam aku. Dia tak layan Bukan dia tak layan. Layan jugalah. Tak cukup layan lah Dia janji dah belajar. Nanti saya suruh dia kasih pelai lebih sikit lah. Nasi kandar. Alah aku kebunan tau. Lebih baik aku bawa bini aku. Dia puja aku tau. Cakap Cina sikit. Ya. Busuk dia saja keluaran. Dia kalau marah je keluar cakap Cina tau. Bari Grandpa nak marah aku tak tahu. Nanti kau pujuk lah. Kau pujuk lah ni. Kenapa berhenti kat ni? Kau punya pasal. Okay, kita lepas sekejap. Tunggu cendol. Refill sekejap dekat Petronas. Dia baru tukar minyak bang. Baru tukar tangki. Sini? Ni. Baru tukar. Baru tukar. Dulu tutup? Tak, tukar tangki. Tangki dia tukar. Tangki baru minyak dia Baru bersih. tukar tangki katanya. Dah tiang ni baru. Yang Okey, lepas ni terus ke Kuala Kelawang. malam dia sana. Tengok member dah ready nak manjatnya. Bukit mana lah dia orang nak bagi ni. Tak ada diskaun lah dia orang ni. Tu mastermind dia tu. Tak mana jalan dia bawa tak tahu. Aduh hai. Kuala Pilah.
semejit dia. Semejit. Rumah apa atas bukit tu. Atas kayangan, tak tahu rumah siapa. Ala bomba. Okey, jalan dulu. Masjid Seri Jemapuh. Oh, kat Jemapuh ni. Tak pernah sampai sini ya. Dulu ada cerita kan. Dari Jemapuh ke Manchester ke apa entah. Tak ingat lah. Syok sini jalan kampung. Enjoy, santai. Lek grandpa. Oh, bang lubang. Oi, lawa. Mana celah hutan kita lalu ni. Oh, pasir-pasir. Hop. Okey. Wah, kita lalu celah hutan. Dengar bunyi-bunyi hutan ya. Dia. Sum-sam. Daun-daun pun. Naik lagi. Saat dah punya pokok. Okey. Tak tahu apa bukit di bawah ni. Aduh. Sampai bukit pun tak ada nama dah. Kita bagi nama lah. Kita bagi nama sendirilah. Aduh, bukit scam lah, bukit scam lah. Tak tahu kena scam naik bukit ni. Okey. Pergi depan lagi, ada lagi. Alright, jom. Go. Go. Left behind lah. Dah tengok betul ke tak betul ni motor dia ni. Dia tinggal tak tinggal orang. Sedap bau pokok getah. Bau-bau getah cakap kampung dulu-dulu. Kat Juasih. Dia tahan jalan dia rolling. Ada time seksa, ada time okey, seronok turun bukit. Dan naik bukit seksa. View cantik. Steady. Ini dah ada tanduk, okey ya. Okey, turun bukit. Ni rumah apa ni tiba-tiba? Rumah ke apa? Okey. Cantik rumah dia. Camp Pusaka. Dulu pernah datang sini. Dulu pernah BRM 300 dulu. Pack to pack. 5-6 kilo ada ni panjat ni. 6 kilo lah. 6 lah aku rasa. Boleh tahan lah panjat dia. Aduh, mampui. Dah cakap. Siapa yang buat jalan ni? Teknologi dah entah. Dah lah panas ni. Aduh. Angin lagi, headwind. Tu lah. Siapa lah buat jalan ni? Jalan yang lurus ada, dia nak manjat juga. Masa buat kita tak lalu. Dah lalu baru menyesal kan. Besok-besok dia nak buat lagi. Macam tu. Siap sedia nak manjat. Tahan bukit ni. Tak silap 6 kilo. Tak silap lah. Boleh tahan climb ni.
Habis lagi. Naik lagi. Turun sedap kan ni? Kita bayangkan dia punya turun dulu. Ada pula kedai bawah tu kan? Hui. Hui. Lupalah kejap penat ni. Sekejap je lah. Kejap ya. Tu seksa balik lah. Panas. Okey. Macam mana? Okey. Ni nama dia. Dia dah keluar dah bahasa Cina dia. Dia dah keluar dah bahasa Cina. Ini Yana. 俾人死啊！俾人死啊！dah. 你知道冇？我幾多歲？62歲都冇。 Siapa yang buat jalan ni? Siapa yang buat jalan ni? Jawab. Tak habis lagi. Cái tầng luôn. Mê chấu sai à. Ayo. Chân đi một. GC lah ini orang. Kau nak jawab apa? Minum air je boleh. No comment. No comment eh? Tak boleh cakap dah. Tak boleh cakap. Nak bernafas pun susah. Bukit Ghalib kot dia panggil ni. Galip nama dia. Silap aku lah. Okey, sukses. Lepas ni Turun sampai tak ni. ada lah. Turun sampai depan rumah. Betul-betul depan rumah. Betul tak Grandpa? Turun sampai depan rumah you kan? Turun bukit. Penting. Sana. Sinilah. Sana mau pergi mana? Itu patah balik, naik bukit balik. Dia dah bong jalan pun sudah tak betul lah. Belakang jadi depan, depan jadi belakang. Aduh, oi. Ini satu orang Dia orang bully Grandpa lah. Kesian lah ini orang. Jom. Okey, ada naik mesti ada turun. Jom kita turun. Grandpa pun dah lapar tu. Dia tak dapat makan lagi. Makan. Teruk betul lah organizer ni ah. Suruh naik bukit aja. Makan ujung-ujung dia bagi. Kena komplain lah. Organizer kat belakang. Okey, kita turun dulu. Bahaya turun. Ini orang turun laju. Oi. Bahaya. Okey lah. Tak boleh rekod lah, bahaya lah. Sikit lagi. Layan dulu. Syok. Oi, best turun. Layan lagi. Wow. Turun sikit. Dia suruh naik balik. Apa ni? Aduh. Ni ada rumah orang asli. Sikit je kot. Tak tahulah. Okeylah, manjat lagi. Naik lagi. Kena scam lah. Kita dengar bunyi hutan, layan bunyi hutan. Kadang ada bunyi monyet, bunyi unggas, bunyi cengkerik. Layan, dengar macam dengar radio. Pelan-pelan ya. Macam naik Fraser pun ada juga sikit-sikit ni. Rasa dah nak habis ni, sikit lagi kot. Okay. Little bit more lah. Akhirnya habis. Kita turun. Rasa dah habis dah ni. Turun bukit je all the way. Okay, go. Careful lah. Sini bahaya sikit.
Sharp turn. Careful. Ada banyak ranting-ranting pokok batah pun banyak. Kena hati-hati lah, sebab kita terlanggar dia licin tu. Tayar boleh membuang. Alright, kita layar tu mungkin. Alright. Wah, lega. Cari yang sejuk lah. Air kok ke 100 plus lah, sedap ni. Sempadan daerah Kuala Pilah, Jelebu. Okey. Okey lah. Oh, ini bahaya sikit. Salah je laju lah. Ada brake, guna brake lah. Okey. Okey, siap Bukit Ghalib. Mana punya jalan ni ni bagi. Aduh. Dia memang master lah. Kalau bab-bab menyeksa orang, memang dia memang power. Tak ada orang boleh lawan. Habis semua terbarai, tinggal kat belakang. Kita minum lah. Cari minum apa yang sedap. Kita tengok air apa yang best. Coke ada. Oh, ni air apa gelap-gelap ni. Semua tutup Kita nak pergi Kuala Kelawang. Ini dekat Pertang. Simpang Pertang lain. Ini dekat Pertang. Tu inspektor sudah keluar. Simpang Pertang, Kuala Kelawang lagi 19 kilo. Jauh lagi. Nak menuju Kuala Kelawang. Nak cari tempat makan lah. Tak ada kedai lah daripada tadi cari. Banyak kedai tutup pagi Ahad ni. Ni ada kedai Pak Tam. Tahu budak-budak nak makan sini tak? Makan lah dulu apa yang ada di jalan ni. Nak ke depan lagi, bukit lagi katanya. Aduh, macam mana ni kenapa? Dunia yang ada untuk kita buat panas-panas bang. Saya nak live group. Nak live group Tak apa, kita orang boleh buat group baru. Empat live kita buat group baru. Kita invite masuk lagi. Invite lagi. Ahli seumur hidup ni tak boleh keluar. Kita lihat Yakuza lah. Sekali masuk habis. Makan dulu. Okey, bawa lepas makan. Kodai Topi Jalan. Boleh lah buat isi perut. Lagi 60 km nak sampai Nilai. Jam sudah pukul 3. Dah buat 123 km. Masih di depan Bukit Tangga, Bukit Mendum. Ada 2 bukit lagi lah nak balik. Aduh, seksa arus ni. Panas pula tu. Nak menyesal pun dah tak berguna. Nak patah balik pun jauh lagi. Terus ke depan je lah. Inilah budak-budak ni punya planning. Kata nak recovery ride. Apa punya recovery ride ni? Dahsyat depan ni.
Okey, sudah sampai Kuala Kelawang, daerah Jelebu. Cuma panasnya. Panas. Aduh. Hujan tak ada, salji tak ada. Panas yo yang ada. Nak buat macam mana kayu je lah. Okey. Kita nak menuju ke Bukit Tangga. Panas-panas macam ni nak naik Bukit Tangga. Aduh, matilah. Matilah nak. Habis tu nak balik, itu je jalan yang ada. Tak ada jalan shortcut lah. Barai. Belum naik Bukit Tangga dah barai dah. Oh. Kau tengok. Dia punya garam jadi ikan masin lah. Oh. Cara pembuatan Himalayan song. Dia orang buat macam ni, dia kikis ni, dia kikis sikit-sikit. Jadi lah. Lagi 15 kilo nak sampai apa, Jelebu. Signboard Jelebu. Aduh, lepas tu ada lagi Bukit Mendung. Lepas tu baru boleh balik Nilai. Yang ni nak balik ke Banting. Lagi 40 kilo. Aduh. Gila. Tak boleh ikut orang gila. Kita dekat mana ni? Detik Kuala Kelawang. Panas. Ui. Tengok langit tu. Awan di belah sana je, belah sini tak ada awan. Sobar je lah Kuala Kelawang. Goodbye Okay, going to Bukit Tangga. Panas. Angin headwind. Tengok bendera tu. Dia punya angin daripada tadi headwind je. Tengok. Panas sebab tu. Tak tahu lah berapa temperature. Sobar je lah. Lagi 5 km nak ke Bukit Tangga. Alright. Pelan-pelan kayu. Lama-lama sampai kat. Baru lepas kena air kelapa lah. Dia lega sikit lah. Alright. Tangga. Nyisaan baru bermula. Tengah panas. Panjang Bukit Tangga. 4 kilo, 5 kilo ada ni. Pelan nak terus bawah. Berempah tu kat depan. Kuat dah. Mana dah? Tu dah. Okey, naik dulu. Budi bahasa budaya kita. Nampak boleh tahu? Nampak tak nampak nasib dah. Okey. Geram tui. Sampai dah puncak. Puncak Jelebu. Terima kasih, datanglah lagi. Kalau tanya sekarang tak mau datang lagi dah. Kalau tanya esok-esok mungkin nak datang lagi. Okey. Dan Jelebu. Tah kali keberapa dah Jelebu ni? Still penat. Belah sini dia steep sikit dah. Aku rasa belah sana panjang lagi. Kalau daripada Lenggeng panjang lagi. Ya tak? Rasa-rasanya macam tu lah. Monyet. Dia pajak. Panas.
Kita menikmati buah aja. Makan buah dulu. Tanya bos nak makan apa? Oh, panas lah hari ni. Dekat tapi jauh. Bos. Dekat tapi jauh kan. Itulah. Bos nak makan apa bos? Ini tinggal berapa orang ni? 1, 2, 3. Tinggal 4 orang je. Pagi tadi macam awal, macam ramai kan? Ada satu Ha. kajian saya buat Ha. Root Apa ni, tu? Ha. success rate dia setakat ni 50% je. 50% je. Datang 8 orang, tinggal 4 orang. Punya dah ganas je Tu. Punca. Sukses dia 50% je. Oh gila. Panas. Lepas ni kena repeat lah. Siapa yang DNF kena repeat. Belum tahu lagi Ini kita dah sampai bendung ni tinggal berapa. Ini belum tentu lagi. Habis berapa orang ni? Tak tahu apa jangan. Okeylah. Semoga semua selamat lah. InsyaAllah. Okey. Kita turun bukit tangga. Ana turun kita pergi ke Mendum. Alright. Tengok member baju penuh garam. Baju hitam jadi putih ha. Jadi ikan masin dah ha. Okay. We are coming to the last hill of today. Bukit yang terakhir. Tu dia. Bukit Mendum Reverse. 1-2 km lebih kurang. Pelan-pelan je lah. Tak larat dah ni. Kita sudah kayuh 156 km. Jam pukul 5.30. Tapi dia punya panas macam pukul 1.30. Punya panas. Okey. Pelan-pelan lah. Dah dengar bunyi hutan. Kena masuk ke hutan Lenggeng. Tu dia. Rimau. Depan-depan ni rimau kat ni. Rimau jantan. Okey, cek naik dulu lah. Tunggu kat atas tau. Naik bukit ni memang slow lah. Berapa kilometer 6-7 km sejam. Don't rush the process. Pedal slowly. Know your limit. Jangan go over the limit. Slow. Consistent pedaling. Pergi sampai. Relax. Jangan push kuat sangat. Okay. Alright. Almost at the first peak. Bukit Mendum. Lagi turun sikit. Kita pergi ke peak yang kedua. Alright. Slow and steady. Okay, jumpa kat depan. Settle Mendum first peak. Okay, going for the second one. Oh, tu semua tak sabar-sabar dah nak balik lah tu. Dah goram dah daripada tadi. Okay. Alright. Bukit Mendum. Turun bukit. Go. Last peak. Jangan main-main grandpa. Ho. Tangkap. Alamak. Jap. Kejap. Tangkap pula. Tapi tak apa, dah sampai atas. Yang penting dah sampai atas. Berlakon dia ni ah. Berlakon banyak hari ni. Dah nak balik pun kat berlakon lagi ah. Ajak kita tengok. Betul tak betul ni? Selalu dia kuat berlakon. Alamak ai. Ini saja je ni dia nak manja-manja. Nak manja-manja dengan member suruh urut kaki. Tengok grandpa relax je. No sweat lah grandpa. Grandpa pun banyak berlakon lah grandpa. Teruk no lakonan dia. Okey.
Semua hill-hill dah habis. Alhamdulillah. Tinggal downhill sahaja. Okey, kita turun ke Lengging. Lepas tu Mantin lah. Mantin ni lah. Kita singgah masjid. Boleh? Kita singgah surau. Okey, kita berhenti solat jap dekat Masjid Mendum. Kita tinggal berempat je. Grandpa power lah hari ni. Orang ikut pace dia 2 orang dah cram. Dua-dua cram ikut pace dia Selama ni saya dengar cerita. Inilah the legendary grandpa. Dia relax je. Muka tak penat pun. Okey, kita solat dulu, jadi kita jalan balik. Bye. Sampai di Lengging. Okey. Kau buat apa ni sampai Lengging ni? Okey, coming back to Mantin. Lagi sikit lah, kami lagi 10 kilo kot. Grandpa lagi 50 kilo. Mampus. Lagi kita belanja dia makan lah dulu. Belum dia balik, sian dia. Suruh dia main naik kereta tak mau. Dia nak kayuh pada rumah dia. Jimat minyak dia dah. Okey lah. Lagi sikit. Sudah pukul 6.30. Kilometer ke 171. Total dalam 180 ni. Sikit lagi lah kami nak habis. So basically a very tough ride lah. Berapa banyak bukit ni, aduh. Keluar 8 orang, balik 4 orang je. 4 orang syahid tengah jalan. Tak apa, lain kali kita boleh repeat lah. Okey, take care. Kita banyak. Hop. Jalan dulu. Lapang. Nasi goreng ikan masin sedap ni. Ujung-ujung Grandpa buka turbo dia. Kami laju lagi. Dia dah nak balik rumah lah ni. Dia rindu kat grandma ke ni. Oh, dia tekan daripada tadi ni. Tengok speed. Dekat Gebok, Masjid Gebok. Okey, pukul 6.55. 179 km. Kita berhenti kejap makan. Grandpa jauh lagi tu, sian dia. Bagi dia makan dulu. Dia nak balik rumah lagi 40 kilo. Kita makan kat sini kejap. Restoran mana ni? Bistro. Okey. Makan. Kalau dan semayang. Lepas tu kita balik lah. Okey. Oh, tough hari ni. Panas. Ayo kalau tak minum Slurpee ni, macam tak sah. Okeylah. Minum dulu. Ya. Kalau macam tu dia boleh bagi kepada semua orang. Cantik ni nilai 3 malam-malam. Okey, dah sampai rumah. Ride report. Hari ni 186 km. Keluar pukul 5 pagi. Mana 5 pagi pula, 7. Start pukul 7 sampai rumah 7.50. Oh, memang kena scam lah. Tapi view cantik lah. Terima kasih lah brother Art ni. Dia set up jalan. Next kalau nak scam, dia ajak lagi lah. Okay. Keluar 8 orang, balik 4 orang. Dahsyat, 50% success rate. Okey lah, dah sampai rumah. Take care. Until next time. Bye bye.